Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan Ta'ala. Dialah Tuhan yang telah memberikan umur kepada kita, sehingga kita mampu muka bumi ini. Dan dia jugalah yang beri semula nikmat umur ini, sehingga kita bertemu dengannya di akhirat nanti. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengingatkan kita tentang dahsyatnya balasan di akhirat jika seseorang di atas dunia ini. Muslimin yang saya kasih sekalian, hari ini 8 hari bulan 5 2026, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, kepada segala hari. Kita teruskan lagi kehidupan kita bersama dengan Al-Quran di pagi-pagi hari. Hidup kita akan disinari cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, teruskan lagi bicara kita pada ayat yang ke-10 dari surah Al-Kahf, yang sebahagiannya telah sama-sama kita tadaburkan kemarin. Pada ayat yang ke-10, Allah Rahim, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu bana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana amrina rasyada." Ingatkanlah peristiwa ketika serombongan pergi ke gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk muslimat yang saya kasih sekalian." Kemarin telah siapakah Ashabul Kahfi? Siapakah Ashabul Raqim? Dan telah kita sentuh juga mengapa mereka ini melarikan diri sehingga mereka berada di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu. Kita telah sama-sama mendengar kemarin mereka ini dalam saat keletihan melarikan diri, menyelamatkan diri daripada rahim. Sesampainya saja mereka ke gua tersebut, terus mereka berdoa, "Min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wahai' lana rasyada, dan berikanlah kemudahan-kemudahan, pinan kepada kami untuk keselamatan agama kami." Kita juga telah mengulas tentang hari ini kita nak melihat perkataan al-fityah di dalam ayat ini. Fityah itu artinya pemuda-pemuda. Ia adalah kata daripada pemuda-pemuda. Tuan, memetik kisah ini
pada ayat yang ke-10. Digembar-gembornya kepada bahawa kisah ini berlaku kepada beberapa orang pemuda-pemuda. Maka kalau kita lihat jalan ayat ini, jalan cerita ayat ini, Allah menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang Quraisy yang menentang dakwah Nabi SAW kebanyakan sudah berumur, orang-orang yang sudah tua. Kerana yang memegang tampuk pemerintahan di kota Mekah itu kebanyakannya orang-orang tua. Umayyah Khalaf, orang tua. Abu Jahal, orang tua. Abu Lahab, dan pemimpin-pemimpin Quraisy ialah orang-orang. Mereka itu menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka alaihi wasallam sedangkan mereka itu orang-orang tua? Sepatutnya orang-orang tua ini semakin tua, semakin cepatlah dia menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin tua, semakin deraslah mereka memahami dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Jadi penentang utama kepada dakwah ini ada beberapa. Orang-orang tua ini, tuan-tuan, biasanya mereka ini berjawatan. Abu Lahab ada jawatannya. Dan bila berjawatan, mereka itu nak pemertahan kepentingan-kepentingan peribadi mereka melalui jawatan yang mereka pegang. Bimbang kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disokong nanti dia akan menjadi ketua, maka ini sebab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang tua ini menentang Nabi kerana mereka itu ialah orang-orang yang kuat berpegang kepada adat resam. Kuat berpegang agama mereka, nak meninggalkan atuk nenek moyang mereka dan mengambil agama baru yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu datuk nenek moyang mereka bukan calang-calang orang. Datuk nenek moyang mereka menyembah berhala, sebab itu meneruskan ajaran menyembah berhala itu. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pegang kepada ajaran datuk nenek moyang, kalau dia baik tak apa. Tapi kalau dia membawa kesesatan, orang-orang Quraisy tua-tua ni tu disesat kerana terlalu nak berpegang kepada ajaran datuk nenek moyang, nak memuliakan datuk nenek moyang, sehingga datuk nenek moyang syirikkan Allah, mereka nak meneruskan syirik tersebut. Ini salah. Dan mengapa mereka menentang Nabi? Kerana takut kepada perubahan. Maklumlah orang tua, tuan-tuan, dia dah lama hidup. Dia dah lama hidup, dia dah biasa dengan keadaan. Ya, contohnya kalau di Nabi itu, orang-orang tua ini Arab itu dimuliakan. Tuan-tuan hamba dimuliakan. Hamba-hamba dihina. Kadang-kadang dilayan lebih buruk daripada anjing. Tiba-tiba Nabi SAW membawa ajaran yang baru. Kita bawa semua orang adalah sama. Tak ada yang membezakan, melainkan takwa. Ini bagi mereka ialah tuan-tuan hamba yang kaya raya. Macam mana nak makan setalam sepinggan dengan mereka? Tak mungkin. Jadi mereka sudah biasa dengan budaya lama. Tiba-tiba Nabi nak mencetuskan
Mereka takut dengan perubahan ini. Ini antara sebab-sebabnya mengapa dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang PL seperti ini ada juga yang meresap ke dalam diri kita yang telah tua ini. Sebab itu selalu kita tengok dengan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita dia lihat cara lain, kita lihat cara lain. Ya, kalau nak pergi ke bandar telefon datang ambil, tapi bagi kita boleh je pergi, apa salahnya? Sampai di bandar jatuh. Tuan yang dihormati sekalian, bila mana cara pandang orang tua dengan orang muda ini tak punya pertembungan antara dua generasi ini. Dan inilah yang berlaku pada Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pertembungan yang sangat dahsyat antara golongan tua dan juga golongan muda. Dalam Ashabul Kahfi tadi, ya, Ashabul Kahfi tadi pertembungan antara pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda inilah orang-orang yang muda. Bila sebut orang muda, tuan-tuan, maka generasi yang belum lagi banyak tersimpan dalam otak mereka, dalam akal mereka perkara-perkara yang buruk. Pengalaman buruk tak banyak dalam fikiran mereka. Sebab itu cepat menerima dakwah dan itu lebih lurus, hati mereka itu lebih halus kerana mereka ini masih lagi orang muda. Mudah untuk mereka makan, mudah mereka untuk berfikir, mudah mereka untuk menerima perubahan dalam hidup. Sebab apa? Sebab hidup mereka masih lagi awal. Kerana itu sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya ialah orang-orang muda. Sayyidina Abu Bakar, dakwah ini disampaikan dia baru dalam lingkungan 30-an tahun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika dia ya, Abdullah, Said bin Zaid, Mus'ab bin Umair, Arqam bin Abi Arqam, kesemua mereka ini adalah pemuda-pemuda Quraisy yang cepat menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita sebagai orang Islam kena ambil berat tentang pemuda-pemuda kita ini. Pastikan pemuda-pemuda kita ini tidak diracuni dengan racun-racun yang boleh memusnahkan kehidupan mereka di masa hadapan. Kerana itu Nabi kita Muhammad ambil berat tentang pemuda-pemuda ini. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang pemuda. Untuk mengingatkan mereka supaya memilih jalan yang betul. Dengan tujuan untuk memberitahu kepada mereka, masa muda ini adalah masa detik dan masa kehidupan mereka. Ketik beberapa hadis bagaimana Nabi membicarakan persoalan muda. Hadis daripada radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Kata Nabi apa dia? Sab'atun yadhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yaum. Ada 7 golongan yang akan menaungi mereka ini di padang mahsyar nanti di akhirat. Pada hari tidak ada payung yang mereka. Ketika suasana yang panas di padang mahsyar itu, matahari berada dekat kepala mereka. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam keadaan dia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun mu'allaq, orang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah, dan 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi,
dia berjumpa kerana Allah dan dia berpisah kerana Allah. Wa rajulun da'athu dan seorang lelaki yang dipanggil, yang digoda oleh seorang cantik dan mempunyai harta. Lalu dia berkata, inni akhafullah, aku takutkan Allah, wahai perempuan. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang lelaki yang ikhlas hingga tangan kanannya tak tahu apa yang di tangan kirinya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Dan seorang laki-laki hati Allah di waktu sunyi sehingga menitis air matanya kerana takutkan Allah. Dalam hadis ini Nabi menyebut salah seorang ialah wasyabun nasya'a adatillah, seorang anak muda yang membesar keadaan dia mentaati perintah. Dia membesar dalam keadaan hari-hari pergi ke masjid. Dia membesar dalam keadaan hari-hari dia mempelajari, hari-hari dia membaca Quran. Dia membesar dalam keadaan hari-hari dia patuh pada kedua ibu bapa, memberi khidmat kepada masyarakatnya, membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah. Ini anak muda yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pastikan anak muda kita, terutama agar mereka itu menjadi pemuda yang membesar dalam mereka beribadat kepada Allah. Jangan kita terikut-ikut dengan budaya barat. Kadang-kadang orang rasa bangga bila anak dia boleh menyanyi rock and roll. Orang rasa bangga bila anak dia boleh menari. Menari dalam rumah untuk kesihatan. Apa ibu bapa tak risau bila anak-anak tak pandai baca Quran? Mengapa ibu bapa risau bila anak-anak tak pandai solat? Mengapa ibu bapa rasa biasa saja? Tak bawa pun anak-anak mereka pergi ke masjid. Mereka tak jadikan rutin kehidupan bawa anak pergi masjid, membiasakan. Nabi kita, pemuda yang mendapat naungan Allah di akhirat nanti, pemuda yang membesar dalam keadaan dia mentaati perintah. Mari kita usaha untuk jadikan anak-anak kita sebahagian daripada pemuda-pemuda yang mendapat naungan Allah Ta'ala ini. Menyebut hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, atazula qadama ibn Adam hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak kaki anak di hari kiamat nanti melainkan, maknanya kamu duduklah di padang mahsyar itu tahun, kamu tak akan berganjak menuju ke syurga Allah kecuali kamu ditanya perkara ini dan kamu lepas menjawabnya. Apa dia? Ditanya an umri, nah, ditanya tentang umurnya. Kemana kamu gunakan umur kamu itu? Wa an syabaki fima ablah. Ditanya yang dia lakukan di zaman mudanya. Bagaimana dia menggunakannya? Wa an malihi min aina iktasabahu. Dan ditanya tentang hartanya, dari dapat punca hartanya itu. Wa fima anfaqah. Dan ditanya pula harta yang dia dapat itu kemana dia belanjakan. Wa madza amila fima, yang dia buat. Allah akan tanya tentang pemuda, mana dia menggunakan masa mudanya. Bayangkan tuan-tuan, kesian anak-anak kita, mereka hanya digunakan untuk mencari kekayaan, sedang dia melupakan masjid dan tikar. Kita tuan-tuan, kalau hidupnya hanya dengan bersuka rempit, menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang melupakan Allah, kerana di akhirat nanti Allah akan tanya dia, detik hidup mudanya itu ke mana kamu habiskan? Mengapa tidak ke masjid? Mengapa tidak membaca Quran? Mengapa tidak taat kepada perintah Allah? Mengapa tidak cuba untuk mempelajari agama? Mengapa tidak cuba untuk mengenal Tuhan? Tuan yang dia, hadis terakhir yang nak saya bacakan.
Nabi bersabda, "Ightanam khamsan qabla khams." Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haram, masa tua. Wasihataka qabla, dan masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa senangmu sebelum datang zaman kesusahanmu. Wa faraghaka qabla syughulika, dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka, matimu. Rebut perkara ini sebelum datang 5. Rebutlah masa muda yang ada sebelum datang masa tua yang kita dah tak larat lagi. Nak sujud kepada Allah pun susah, nak Allah pun susah. Betapa sedih dan sayunya kita bila kita kita tak dapat lagi meletakkan dahi kita di atas lantai sujud kepada Allah. Memang walaupun semayang duduk di atas kerusi kita boleh sujud, tetapi sujud hanya dengan isyarat. Kita tak dapat lagi sujud dengan meletakkan dahi kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Maka ketika usia ini masih muda, gunakanlah kesempatan ini untuk sujud sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah tak mampu melipitkan kaki kita. Kita lagi meletakkan dahi di atas lantai untuk sujud kepada Allah. Tadi tuan-tuan yang dihormati, Allah bawa cerita ini kepada kita tentang pemuda-pemuda ashab. Hidup melawan arus. Masyarakat mengkufuri Allah dengan kekuatan zaman muda mereka, dengan akal mereka yang keras. Mereka itu melangkah kaki keluar daripada negeri mereka, melarikan diri daripada fitnah kekufuran, semata-mata nak pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang Allah mereka dengan Allah tidurkan mereka dalam gua tersebut. Tuan-tuan, dah terlanjur bicara tentang pemuda ini. Cuba kita lihat pula bagaimana ingatan Nabi SAW pada golongan warga emas. Sallallahu alaihi wasallam dari Abu radhiyallahu anhu, di mana Nabi bersabda, "Idza balagha rajulu min ummati sitti faqad a'zara Allah ilaihi fil umur." Apabila sampai umurnya 60 tahun. Umur 60 tahun ni kata Nabi, bila seorang lelaki daripada kalangan umatku umurnya 60 tahun, faqad a'zara Allahu ilaihi fil umur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya apa? Maknanya seorang lelaki yang sudah umur 60 tahun, dia sudah sampai kepada kematangan umur. Dia sudah sampai ke kematangan berfikir. Maklumlah, pengalamannya dah banyak, makan garam pun dah banyak. Tiba-tiba dalam usia tahun itu makin bercelaru fikirannya. Tidak mau pergi ke masjid, tak mau nak baca Quran, tak mau nak menutup aurat. Hidupnya seperti kata pepatah Melayu, makin menjadi. Kata Nabi, bila umurmu sudah sampai 60 tahun, tidak lagi ada uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kesalahan. Ketika umurmu sudah 60 tahun, kamu sudah berada di kemuncak kematangan berfikir. Kamu melanggar perintah itu dan ini, kata Nabi, sudah tidak ada lagi uzur di sisi Allah kepada kamu. Karena kamu sepatutnya menjadi contoh kepada masyarakat remaja. Sepatutnya kamu menjadi contoh kepada masyarakat yang muda. Kamulah yang lebih dulu pergi. Karena kamu orang yang lebih banyak membaca Al-Quran. Karena kamu sudah pengalaman hidupnya. Tetapi kalau kamu semakin tua, semakin jauh daripada Al-Quran,
semakin jauh daripada masjid dan surau. Maka Allah sebut melalui lidah Nabi ini, sudah tidak ada lagi dan kemaafan daripada Allah. Malaikat maut mencabut nyawa kamu, dan kamu tahu yang akan kamu terima di akhirat nanti. Ini satu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam kita menjaga usia kita ini. Janggut dah putih, uban dah putih kepala, maka dekatkanlah, lepaskanlah dunia itu, lepas sikit demi sikit. Jangan ditarik semua dunia letak dalam poket kita semua di saat umur kita yang sudah semakin tua, yang semakin pada kematian. Jadilah orang yang kuat bersedekah. Buangkanlah sifat bakhil itu. Subuh di hari yang gelap kita dah sampai ke masjid. Kerana kita sudah sampai kepada peringkat umur. Kalau kita buat salah, tiada uzur lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah hikmahnya mengapa Allah Taala sebut dalam ayat ini dibawanya kisah pemuda Ashabul Kahfi untuk menyindir yang mana mereka itu semakin tua, semakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sindir mereka, kamu tidak jadi seperti pemuda-pemuda Ashab. Mengapa kamu tidak jadi seperti Umar? Dalam usia 38 tahun dia masuk Islam dan membela Islam. Mengapa kamu tidak jadi seperti Mus'ab bin Umar, karena orang kaya, pemuda yang kaya? Kita nak ikut Nabi kita Muhammad SAW sehingga dia dipenjarakan, sehingga dia diseksa. Sindiran Allah golongan tua, supaya golongan tua ini. Sudah saja tuan-tuan tazkirah kita pada hari ini, dan hari ini hari Jumaat seperti biasa, hari di mana kepeluang kepada tuan-tuan untuk berikan sedikit infak kepada madrasah kami, madrasah yang memberi khidmat anak-anak muda menghafaz Al-Quran, biar hidup mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Infak yang tuan-tuan berikan akan kita gunakan makanan yang bernutrisi buat mereka, makanan-makanan yang berzat buat penghafaz Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan infak tuan-tuan itu akan memberatkan lagi tim tuan berinfak. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan semua. Esok hari Sabtu, hari Ahad tidak ada jumpa. Hari Isnin membincangkan ayat yang ke-11